Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang dihormati Puan Citra dan Puan Nuridah serta rakan-rakan yang saya kasih sekalian. Jadi nama saya Puteri Aisyah Kaisara binti Aisyah Zuan dari kelas E20 dan pada hari ini saya akan membentangkan tajuk pengaruh bahasa projek terhadap perkembangan literasi awal kanak-kanak. Jadi tanpa melengahkan masa, saya mulakan pembentangan saya. Baiklah, untuk permulaan saya akan terangkan terlebih dahulu tentang pengenalan tajuk ini. Jadi literasi awal ni dia merupakan satu asas yang sangat penting dalam perkembangan kanak-kanak kerana ia melibatkan kemahiran membaca, menulis dan juga berkomunikasi. Jadi pada peringkat ni, kanak-kanak ni mereka mula mengenal huruf, bunyi serta perkataan dan seterusnya mereka belajar untuk membina. Jadi jika asas ni kukuh, mereka akan lebih mudah untuk memahami pembelajaran apabila memasuki alam persekolahan. Jadi selain itu, persekitaran pembelajaran seperti rumah dan sekolah memainkan peranan yang sangat besar. Jadi kanak-kanak ni mereka belajar bahasa melalui peniruan dan interaksi harian. Namun penggunaan bahasa rojak yang semakin meluas pada masa kini boleh menyebabkan kekeliruan dan menjejaskan penguasaan bahasa standard. Seterusnya, slide seterusnya. Okey. Jadi seterusnya kita definisi belakang balik. Seterusnya kita lihat dahulu maksud literasi awal dengan lebih jelas. Jadi literasi awal ni dia merujuk kepada keupayaan kanak-kanak dalam membaca, menulis dan berkomunikasi sebelum mereka memasuki pendidikan formal. Jadi dia merangkumi kemahiran seperti mengenal huruf, bunyi fonologi serta penguasaan kosakata. Jadi kemahiran ini sebenarnya dia berkembang secara semula jadi melalui aktiviti harian seperti berbual dengan ibu bapa, mendengar cerita, membaca buku, menyanyi, bermain dengan kawan-kawan. Jadi oleh itu literasi awal ni dia sangat penting kerana dia menjadi asas kepada perkembangan bahasa dan juga pemikiran kanak-kanak. Seterusnya, jadi selepas kita dah faham tentang literasi awal, jadi saya akan terangkan pula tentang apa yang dimaksudkan dengan bahasa rojak. Jadi bahasa rojak ni dia adalah penggunaan campuran dua atau lebih bahasa dalam satu ayat. Jadi biasanya dia melibatkan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Contohnya, I nak pergi skul lepas ni. Jadi walaupun penggunaan bahasa rojak ni dia sering dianggap biasa dalam komunikasi santai, tapi penggunaan yang berlebihan boleh menyebabkan kanak-kanak tu mereka keliru terhadap struktur bahasa yang betul dan penggunaan tata bahasa yang tepat. Seterusnya, jadi persoalannya, apakah faktor yang menyebabkan berlakunya bahasa rojak? Jadi antara faktor utama ialah pengaruh media sosial dan teknologi digital di mana bahasa yang digunakan lebih santai dan tidak formal. Selain itu, rakan sebaya juga memainkan peranan kerana kanak-kanak ni mereka cenderung untuk tiru cara percakapan kawan-kawan mereka. Jadi seterusnya, kepelbagaian bahasa dalam masyarakat Malaysia kurang penekanan terhadap penggunaan bahasa standard turut menyumbang kepada punca berlakunya fenomena ini. Seterusnya, saya akan menerangkan kesan negatif penggunaan bahasa rojak. Jadi penggunaan bahasa rojak boleh mengganggu penguasaan bahasa standard kerana kanak-kanak ni mereka suka untuk bezakan struktur ayat yang betul dengan struktur ayat yang salah. Jadi selain itu, ia juga boleh melemahkan kemahiran membaca dan menulis kerana
mereka tidak biasa dengan bahasa formal. Tambahan pula, penguasaan kosakata menjadi terhad kerana kanak-kanak ni mereka lebih cenderung untuk gunakan perkataan campuran berbanding perkataan yang tepat. Seterusnya, walau bagaimanapun, bahasa rojak ni dia ada juga kesan positif. Jadi antaranya ialah memudahkan komunikasi harian kerana dia lebih santai, ringkas dan mudah untuk difahami. Selain itu, ia juga boleh membantu penguasaan dua bahasa kerana kanak-kanak ni mereka terdedah kepada lebih daripada satu bahasa dalam masa yang sama. Namun penggunaan ni kita kenalah kawal supaya tidak menjejaskan pembelajaran formal. Seterusnya, sekarang kita akan fokus kepada kesan bahasa rojak terhadap kanak-kanak secara khusus. Jadi kanak-kanak boleh menjadi keliru dalam penggunaan bahasa yang betul serta suka untuk membina ayat lengkap dan gramatis. Mereka juga mungkin lemah dalam kemahiran membaca dan menulis kerana tak biasa dengan struktur bahasa standard. Selain itu, kosakata mereka menjadi terhad dan tidak tepat yang mana boleh menjejaskan keupayaan mereka untuk berkomunikasi dengan lebih jelas. Seterusnya, skip. Skip lagi. Okey, jadi bagi mengatasi isu ini, terdapat beberapa cadangan yang boleh kita laksanakan. Antaranya ialah menggunakan bahasa standard di rumah, menjadikan guru sebagai model bahasa yang betul serta menyediakan bahan bacaan yang berkualiti. Selain itu, penggunaan media sosial perlu dikawal dan aktiviti seperti membaca, bercerita dan menyanyi perlu digalakkan bagi membantu lagi perkembangan bahasa kanak-kanak tu. Seterusnya, jadi dalam hal ini guru memainkan peranan yang sangat penting kerana guru perlulah menjadi contoh dalam penggunaan bahasa yang betul serta guru ni kenalah bimbing murid dan betulkan kesalahan bahasa dengan cara yang berhemah. Seterusnya, selain guru, ibu bapa juga mempunyai peranan yang besar juga di mana ibu bapa perlulah bimbing komunikasi anak tu sejak daripada kecil, menggalakkan aktiviti membaca serta mengawal penggunaan media digital. Seterusnya, jadi seterusnya kita lihat implikasi jangka panjang jika isu ini tidak dikawal. Jadi penggunaan bahasa rojak secara berterusan boleh menyebabkan kelemahan dalam penguasaan bahasa standard. Jadi dia boleh menjejaskan prestasi akademik serta boleh menyebabkan komunikasi tu jadi kurang berkesan. Selain itu, kanak-kanak juga mungkin kurang yakin untuk bercakap dalam situasi formal kerana mereka tak biasa untuk gunakan bahasa yang betul. Seterusnya, akhir sekali, saya akan merumuskan keseluruhan pembentangan saya. Jadi secara keseluruhannya, penggunaan bahasa rojak sememangnya bagi kesan kepada perkembangan literasi awal kanak-kanak. Walaupun ia memudahkan komunikasi dalam situasi tidak formal, tapi penggunaannya perlulah dikawal agar tidak menjejaskan pembelajaran. Oleh itu, semua pihak perlu bekerjasama dalam memastikan kanak-kanak dapat menguasai bahasa dengan baik dan membina asas literasi yang kukuh sejak dari awal. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.